Kadang-kadang cikgu buat grup WhatsApp. Cikgu beritahu dekat mak ayah kena function lah. Kepada ibu bapa, pastikan anak-anak siapkan homework ni ya, sebab hari Isnin kita nak submit benda ni. Kadang cikgu pun tak tahu mak ayah dia hidup lagi ke tidak. Sebab tak menyaut. Yang seorang tu pula macam tu jawab Yang seorang tu sampai sudah jawablah, okey cikgu, insya-Allah saya akan ambil tindakan. Seorang tu maklum, adolah sikit. Biar cikgu tu rasa mesej dia tu dibaca. Ni blue tick tapi tak ada apa. Tu belum cerita lagi. Minta maaf cikgu, anak saya tak dapat hadir untuk 3 hari kerana dia demam yang agak teruk. Maaf ya cikgu. Yang dihantar tu lah kebetulan memang cikgu agama, ustazah. Semoga Allah memberkati dan semoga dia cepat sembuh. Saya doakan. Baik ustazah ni. Yang menaik mesej tu budak tu sendiri. Budak tu akal tak nak datang sekolah. Berlaku tak tu cikgu? Pernah berlaku tak tu? Budak-budak macam belum nak. Kayak Seramban berlaku. Ada budak tu, budak sekolah menengah lah, bukan sekolah rendah, sekolah menengah. Hantar mesej. Menangis-nangis, ustazah hasian tahu lah. Ustazah ni sangka baik semua. Ya. Jadi itu dia.